Saya kerja duit 1,000 per kilo, kurang-kurang 6 tan setahun. Untuk 2 tahun kita dah boleh cuci tangan, retire. Apa saja benda yang menguntungkan semua boleh. Saya dah cakap sebelah kaki dah sudah faham. Hati saya dah tahu benda ni salah. Sampailah last kali sebelum boleh tangkap 30 kilo semua. Ini pilihan hidup saya. Jadi kita tengok dalam kereta tu kita dah tahu dah, ni kita projek dalam tu polis. Kali sampai rumah aku 3 pagi. Tinggal. Polis, tak betul. Sudah 30 tahun. Bukan tak balik nak kotak. Apa maksud dalam kotak tu? Mati lanjil. Nama saya umur saya 53 tahun. Asal tu dah boleh cakap tadi. Tapi kira sekarang ni anggap orang akan tahu lah. Sebelum abang masuk di sini, boleh cerita sikit abang kerja apa bang? Saya kerja duit. Apa saja benda yang menguntungkan, asalkan bukan mencuri daripada orang ataupun mengambil daripada orang, semua boleh. Ataupun menjahanamkan orang. Cerita abang punya macam mana kehidupan waktu tu bang? Salah satu punca orang tertarik nak buat kerja ni, duit. Bila duit senang, hidup tak susah. Cuma kadang-kadang nyawa minta duk lah. Okey, saya tak dapat lagi apakah kesalahan abang yang membuatkan abang boleh masuk ke sini abang. Mungkin boleh abang cerita sikit abang dijatuhkan hukuman atas kesalahan apa bang? Okey. Anggaplah saya punya speciality lah. Saya jual ganja. Dan saya paling benci dengan chemical. Sebab heroin, sabu, segala-gala jenis lah chemical ni. Ini semua buat orang ketagih. Fungsi nak tani duit orang. Jadi bila kau dah ketagih, kau nak beli. Hari-hari kau nak. Saya cukup benci benda ni. Chemical lah. Pasal macam ganja, saya sendiri pakai. Saya kuat hisap. Sebulan tu saya pakai 1 kilo. Untuk hisap sendiri. Jadi cara nak cover hobi ni, kita pusing modal. Bila dah pusing modal, kita pakai 2,000. Tapi bila kita pusing modal, kita beli 8,000. Benda tu jadi lagi amor, lagi banyak. Lagi lama lagi menarik lah. Sampai lah last kali sebelum boleh tangkap 30 kilo seminggu. Yang kena tangkap tu 30 kilo seminggu? Bukan, saya kena tangkap bukan kira jalan jual ganja. Oh, lain? Okay. Maksudnya abang ditangkap bukan disebabkan ganja? Saya kena tangkap bukan sebab saya jual ganja. Sebab apa bang? Okey. Kalau saya pergi Siam, saya boleh ambil ganja kat sana sekilo, baru 700. Saya bawa datang sini balik, saya boleh jual 1,100, 1,200. Ada 500, 600 untung sekilo. Tapi kalau saya boleh tanam sendiri, saya boleh harvest sendiri, profit full lah. Itu yang saya buat. Hukum untuk tanam ganja, hayat. Okey. Ataupun semua hidup. Berapa anggaran yang paling banyak abang pernah dapat sepanjang abang buat kerja ni? 1,000 per kilo. Berapa kilo? Jadi round 800, 900. 300 kilo, 900 kilo. 1,000. Ush, that's a lot of money. Tapi banyak nak bayar. Nak bayar sana, nak bayar sini, nak tutup mulut, nak tutup telinga, nak tutup mata lagi. Abang buat seorang? Itu paling selamat. Orang tak tahu. Boleh cerita sikit saat-saat yang kena tangkap tu bang? Kat mana? Saya ada satu kawan, India, budak PD. India dengan India, dia selalu dia patung sama sendiri. Jadi kalau dia dapat kawan Melayu yang jenis pegang ganja ni, dia pada dia dapat macam dapat sami. Ni betul-betul. Jadi bila dia kawan dengan saya, dia tahu saya dendam. Dia selalu datang. Kawan dia tahun. 6 tahun, 7 tahun. Bila dalam 2 minggu sekali dia akan datang. Tanya, Bob, tolong sikit lah. Kadang-kadang dia datang, dia bagi duit, dia tak nak. Bagi je, ambil je, kau nak kau ambil je. Nak jadi kita satu hari, dia ni on the way balik, dia kata, bila siasat mana kau ambil, nak tak nak, dia cakap juga. Dia macam mulut lah. Abang waktu tu berada di mana? Masa dia datang tu ada kat rumah, dia tidur. Di Negeri Sembilan lah? Itu tak tahun berapa bang kalau boleh kita tahu? 2016. 2016. 10 tahun lebih kurang So abang ditangkap pun 2016. 2016. So siasat, rupanya abang buat. Dia orang tak tahu aku tak nak ganja. Belum tahu lagi lah. Dia semua datang rumah, dia jumpa pokok ganja. Pasal pokok ganja tu sepatutnya nak hantar pagi tu. Ada di rumah pokoknya? Saya bawa balik daripada nursery. Balik nursery pukul 3 pagi. Takkan nak pergi masuk kebun pukul 4 petang. Orang kampung si bandar ni apa hal nak pergi masuk kebun ni. Jadi kita kena masuk tanya orang tak tahu. Kali sampai rumah aku 3 pagi.
Tidur dalam pukul 10 tu gurung-gurung. Oh, nunggu muka ni. Tingkat. Polis, kat pintu. Sudah. Waktu tu abang tak ada rasa apa-apa yang abang terperasan ke ada macam orang siasat ke apa ke? Malam sebelum dia tangkap dekat simpang nak masuk lorong rumah tu, ada satu kereta dalam tu ada 3 orang polis. Jadi kita tengok dalam kereta tu, kita dah tahu dah ni kereta projek, dalam tu polis. Dan kebetulan malam-malam tu masa tengah lepak-lepak tu, mana dia tahu bangkai ni. Tapi kata orang tu hint lah, tapi kata orang tu apa nak jadi, tetap jadi. Kita biar macam mana pun sama kak. Tapi abang steady je lah waktu tu bila abang dah tahu dah perasan tu. Apa aku lagi? Lagi. Bukan ada kita minta ampun dengan dia nak bagi balik. Tak ada dah. Jalan ke depan. Abang dah reda lah waktu tu. Saya dah cakap sebelah kaki dah sudah dalam. Timur lah. Apa hukumannya? 30 tahun. 30 tahun tolak remittance, tinggal 20 tahun solid. Saya dah duduk 10 tahun 2 bulan lebih kurang. Saya 9 tahun 10 bulan. Itu dia. Itu bukan letak balik dalam kotak. Apa maksudnya kotak tu? Mati dalam jil. Oh okey. Itu maksudnya lah. Lebih kurang. Itu masuk penjara. Jangan anggap benda dia yang saya cakap di batu. Tak adalah. Kita orang ni duduk dalam ni kadang-kadang dah terlampau lama pun nak sampai dengan somut pun dia cakap. Anggap dia lah benda-benda ni normal. Abang boleh terus masuk di sini ataupun ada di Saya jatuh hukum sini. jatuh hukum sini? Tapi saya kena tangkap reman dekat Sungai Buloh. Mula-mula kayu pindah reman dekat Sungai Udang. Lepas tu duduk sini kejap. Lepas tu masuk COVID. Kena pindahkan ke Jelambu pula. Okey. Kemudian bila ke Jelambu, family saya punya request minta pindah ke Mary sama ada Kajang ataupun sini. Ada orang bagi sini. So waktu abang start mula melangkah kaki kat dalam ni bang, apa perasaan masa tu bang? Masa masuk jail ni tak ada dah fikir apa lah. Dia masuk hari pertama masuk jail kat Sungai Buloh. Dengar cerita macam-macam. Kono main lah, apa semua, kono tumbuk, kono belasah, orang baru apa semua. Tapi bila dah masuk tak ada pun. Tapi bila dah kono dunia, dah mula rasa duit sadar macam mana, dah mula campur orang tu, campur orang ni. Kita cakap follow the flow. Makin lama makin jauh. Bila masuk dalam ni pun saya tak balik. Aku dah lama tak ngaji lah. Ni ayat huruf apa ni? Macam tu. Punya jahil lah bila tengok orang semayang, orang letak gayung ke depan sedah tu. Sebab apa dia tak nak orang dalam lepas tu. Kita cakap apa ni mazhab baru ni sama gayung. Macam tu je jahil. Tak apalah. Kalau saya duduk kat luar bagi tak tahulah. Macam mana setan Lepas masuk dalam ni lah. Perempuan roti yang bijak saya dah. Kalau kat luar bijak saya dah terbakar saya dah. Mungkin biasa kita perubahan diri kita tu orang yang nampak. Tapi mungkin abang sedar tak yang abang ni ada perubahan sikit? Tak kisahlah apa-apa pun. Ini pilihan hidup saya. Saya tahu benda dia salah. Saya tak payah nak bentang depan mata, dadah, musuh negara apa semua. Mengarut semua tu. Hati saya dah tahu benda dia salah. Tapi daripada orang yang patuh pada undang-undang, saya lebih patuh pada seorang usahawan. If there is a demand, there must be a supply. Kalau tak ada penagih, yang dah takkan ada. Kalau tak ada permintaan, bekalan takkan ada. Kadang-kadang kita ni cakap, banyak aku dah pebon ni lama dah. Aku takkan cuai. Tapi dah masuk, kita pergi terima. Benda ni babi dengan nyamuk. Jadi dia cakap lah, salah satu step. Sepatutnya daripada nursery, direct to customer. Tapi hari bodoh dah sampai, pergi nursery, bawa balik ke rumah dulu. Kalau tak bawa balik ke rumah, tak adalah sampai sini. Katakanlah satu hari tu abang tak tinggal rumah pun, abang akan masih teruskan dah? Dia ikutkan plan dia 2016-2017. Sepatutnya dia akan start Indo Running dekat Malaysia. Sebab nak bawa masuk sini, dia punya kos kurang-kurang satu shipment RM300,000 ke RM1,000. Tapi kalau buat Indo kat sini dengan kontainer ni, kalau kita tanam dalam 16 kontainer, 12 untuk growing, kita boleh buat kurang-kurang 6 tan setahun. Untuk 2 tahun, kita dah boleh cuci tangan, retire, umur 45 pension. So itu plan abang lah? Itu plan dia lah. Tapi dalam dunia dadah ni, bila kau cakap kau nak cuci tangan, memang sui lah. Tak lama kau tangkap lah. Itu yang abang cakap tadi, ramai yang masuk sini tu sebab mulut juga. Soalan kan nasihat dah. Kalau kau belum pernah try dadah, kau tak payah nak try. Kau tak payah sibuk-sibuk nak try heroin, kau nak try ais sajuk kau, syabu, apa jenis dadah punya jenis chemical sintetik ni, tak payah try. Yang paling penting sekali kau jauhkan heroin ni. Ini jenis, sekali kau try, kau akan sayang sampai mati. Kalau ada bini pun kau buang bini dulu.
ada anak pun kau buang anak tu. Jadi kalau kau belum pernah cuba tu, tak payahlah. Tak ada hebat aku saya redah tu.